bulanan 500 lebih. Kereta dekat-dekat boleh cubakan dengan full on untuk kawan-kawan yang gaji 1008 dan ke atas. Dah layak untuk mohon kereta ni. So ini adalah Prodo Myvi tahun 2016 1.3 G-Spec. So untuk harga kereta 28,800. Yang ini harga without road tax dengan insurance. Okey, dan kereta ni anda boleh mohon full on dekat-dekat sahaja. Masih boleh loan 6 tahun. Untuk kawan-kawan yang tak ada lesen, nama tak cantik ataupun dokumen tak komplit pun boleh cuba mohon kereta ni juga. Okey, so kita boleh tengok dia punya outlook ni nampak memang cukup cantik lah. So kenapa? Dia punya cat kita dah siap dengan 2 layer cat yang baru. Okey, lepas tu untuk lampu kereta dah siap smoke. Bawah ada lagi fog lamp. Walaupun kereta mileage 80,000 tapi enjin kereta masih lagi senyap. Okey, so untuk rim kereta masih kekal dengan rim original. Bunga tayar ada lagi 70%. Okey, seterusnya kita tengok interior dia pula. So interior anda boleh tengok dashboard memang licin-licin, tak ada celah, tak ada ketuk. Owner sebelum memang ada jaga kereta. Door trim sini semua okey sahaja, bersih-bersih punya. Okey, so kerusi kereta ni dia adalah full original fabric seat. Dan tengok fabric seat dia bersih-bersih punya selepas detailing. Lagi-lagi kerusi dia tak ada koyak walaupun kereta tahun 2016. So untuk passenger seat kereta memang boleh muat 3 orang dewasa. Walaupun you nampak kereta ni saiz dia compact, tapi 3 orang dewasa memang boleh muat juga. Okey, so untuk bahagian belakang Prodo Myvi ni anda boleh tengok dia nampak compact, tapi dia ada banyak potensi boleh buat modifikasi. Dan tengok lampu kereta masih dalam condition yang sangat cantik, tak ada crack, dah siap smoke lah bagi anda. Ok, so untuk boot dia ni actually pun sangat luas lah, boleh muat dalam 3 ataupun 4 luggage. Lepas tu last kita tengok driver seat dia pula. Steering kereta masih lagi original, tak ada rosak, tak ada koyak. Ok, semua ok sahaja. Sorry, mileage tadi saya sebut salah. Mileage dia dalam 90,000 lebih. Tapi engine condition masih sangat cun, sangat smooth. Dan yang paling penting punya, kereta ni tak pernah accident ataupun kena banjir. So kawan-kawan, jika korang ada berminat dengan kereta ni, cepat-cepat PM dengan saya. Dan jangan lupa nak cari kereta yang berkualiti, mestilah datang ke JB Autowork. Kita jumpa next review.